Elektrik dah terputus. Apalah punca dia agaknya ya? Alamak, aku tak sempat nak save kerja tadi. Aduh, hangatnya. Awak kipas tak jalan Mak, tolong mak. Dah dapat kapal dah ni. Tengoklah apa yang jadi bila asyik guna sangat sumber elektrik yang tak boleh perbaru tu. Tak pasai je jadi lagu tu. Untuk pengetahuan semua, sumber tenaga yang tak boleh diperbarui ini lama-kelamaan akan habis dan ia juga memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar. Mungkin sekarang tak nampak lagi, tapi pada masa depan, jom kita tengok contoh-contoh kesan kalau kita tidak beralih kepada sumber tenaga yang lebih mesra alam. Pertama, kita akan kehabisan sumber. Sebab apa? Sebab sumber tenaga ini ambil masa berjuta-juta tahun untuk terbentuk. Dan dari penggunaan yang berterusan, lambat laun semua ini akan habis. Kedua, kerosakan ekosistem. Oleh kerana aktiviti seperti pelombongan dan penggerudian, bahan api fosil ini akan memusnahkan habitat semula jadi. Haiwan-haiwan kat hutan ni akan kehilangan tempat tinggal. Sekaligus, bumi kita pun akan jadi tidak stabil, seperti peningkatan air laut dan cuaca yang terlalu panas. Yang terakhir pula, kebanyakan sumber tenaga ini menghasilkan gas-gas yang tidak baik semasa digunakan, yang dikenali sebagai gas rumah hijau. Contohnya, gas karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan banyak lagi. Dah tahu kan kesan-kesan buruk dia? Nak lagi jelas, kita ambil fenomena yang terjadi dekat negara kita sendiri. Macam jerebu yang kerap sangat tercetus di kawasan bandar. Macam dekat Kuala Lumpur dan tempat yang pesat dengan perindustrian. Seterusnya, gelombang haba. Disebabkan pembebasan gas karbon dioksida yang tidak terkawal, sesetengah negeri mengalami peningkatan suhu sehingga melebihi 37 darjah Celsius. Menggelupur mat panas macam tu. Kemudian, penarahan bukit bukau yang tidak terkawal. Oleh sebab kerja diorang yang tak bertanggungjawab, itulah tanah dekat kawasan bukit bukau jadi makin terhakis. Lepas tu, terjadilah tanah runtuh. Contohnya, macam dekat Batang Kali masa tahun 2022 tu. Dan last sekali, peningkatan air laut. Sebab apa paras air laut meningkat? Ini sikit info yang mungkin ramai lagi tak tahu. Jawapan dia sebab ais dekat kutub mencair dari pemanasan global. Dari sebab ni lah yang menjadi salah satu punca penyumbang kecil banjir dekat Malaysia ni. Macam dekat negeri di utara dan pantai timur. Dah tahu kan sebesikit kenapa kita perlu sangat beralih kepada sumber tenaga ni kan? Tak apa, tak semestinya sekaligus. Tapi teruskan usaha dari semasa ke semasa. Okey? Kita semua bergantung kepada tenaga untuk kehidupan seharian. Tetapi pilihan kita hari ini menentukan masa depan bumi kita. Tenaga boleh diperbarui bukan sekadar pilihan. Ia adalah keperluan untuk kelestarian alam.